Saya selalu berkata, Netanyahu tidak ingin untuk berhenti serangan di seluruh kawasan. Orang, bukan kita lah, leda-leda dunia, semua tergoreng dengannya. Tetapi hakikatnya Gaza baru saja kena serangan. Jom dengar sampai habis. Jangan lupa follow, like, komen dan share supaya berita ni sampai pada orang ramai dan mereka tahulah tentang orang Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak heran lagi tentang apa yang berlaku kerana sifat Israel itu dan USA pun sama je. Mereka suka menungkiri janji. Tidak suka tepatikan perjanjian yang mereka sign dan mereka kata. Contohnya di Gaza, di Lebanon dan merata dunia lah. Kononnya ada genjatan senjata. Tetapi yang sedihnya Gaza ni selepas kesengsaraan yang mereka hadapi selama ni, tadi baru saja dilaporkan ada salah seorang yang telah syahid dan sebanyak 15 orang cedera parah kerana serangan yang dilakukan oleh penjajah haram itu terhadap Khan Yunus. Jadi, tak tahulah, dunia ni kan memutakan mata ke ataupun buat tak nampak ke, tak tahu. Bening apabila fikir tentang nasib orang Gaza betul. Tak tahulah apa nak cakap. Yang paling penting kita doakan je lah untuk mereka ni.